Assalamualaikum semua. Hari ini Kak Aina kembali lagi dengan topik terbaru kita, iaitu tingkatan 6 atau lebih dikenali sebagai Form 6. Okey korang, baru-baru ni kan kerajaan ada umumkan bahawa tingkatan 6 ni kekal di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukankah tingkatan 6 ni memang di bawah KPM? Ya, betul. Tetapi sebelum ni timbul cadangan supaya pengurusan tingkatan 6 ni dipisahkan daripada sekolah harian bagi memperkukuhkan identitinya sebagai institusi pra-universiti yang lebih tersendiri. Tetapi selepas meneliti beberapa aspek, kerajaan memutuskan untuk mengekalkan tingkatan 6 ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, apa maksud keputusan ini kepada pelajar? Perkara pertama yang kita perlu fahami ialah keputusan ini menunjukkan kerajaan terus memberi perhatian kepada tingkatan 6 sebagai salah satu laluan utama kepada lepasan SPM. Selama ni, ramai yang menganggap tingkatan 6 ni hanyalah pilihan kedua ataupun yang terakhir. Hakikatnya, persepsi itu tidak lagi tepat. Hari ini, tingkatan 6 menawarkan sistem pendidikan yang lebih matang, memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, penyelidikan, pembentangan dan juga komunikasi. Pendekatan ini sebenarnya menjadi persediaan awal kepada murid-murid lepasan SPM untuk menuju ke alam universiti. Adik-adik nak tahu tak? Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau STPM merupakan salah satu kelayakan pra-universiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ramai tahu lepasan STPM yang dapat sambung belajar ke universiti awam, ke universiti luar negara, dan ada yang terus membina kerjaya sebagai seorang guru, seorang doktor, akaunten, peguam dan sebagainya. Ada sedikit bonus. STPM pun sering diiktiraf kerana standard pembelajarannya yang sangat tinggi. Selain daripada kualiti akademik, tingkatan 6 juga mempunyai banyak kelebihan yang mungkin ramai tak tahu. Tempoh pengajiannya sekitar 1.5 tahun. Kos pembelajaran pula jauh lebih rendah kerana masih berada di bawah sistem pendidikan kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, pelajar juga dapat menyertai aktiviti kepimpinan, kurikulum, inovasi, penyelidikan dan banyak lagi yang boleh membentuk kemahiran insaniah. Bukan itu sahaja, kerajaan juga mengumumkan bahawa pelajar tingkatan 6 yang datang daripada keluarga miskin tegar akan menerima baucer persekolahan sebanyak RM150 Malaysia bagi membantu meringankan beban persekolahan mereka. Hakikatnya, selepas SPM, tiada satu pun laluan yang kita akan anggap paling hebat. Ada yang memilih matrikulasi, ada yang memilih TVET, ada yang memilih diploma, ada juga yang memilih tingkatan 6. Kerana setiap pilihan kita itu ada kelebihan yang tersendiri. Yang paling penting ialah pilihlah ikut minat kita, pencapaian kita, kelayakan kita dan juga impian kita suatu hari nanti. Yang paling penting, jangan ikut apa kata orang dan juga persepsi masyarakat. Sekarang, Kak Aina pula nak tanya dekat adik-adik. Kalau adik-adik lepasan SPM ataupun yang nak duduki SPM tahun ini, adakah tingkatan 6 akan menjadi salah satu dalam pilihan adik-adik?